pensel paling besar dan paling tinggi berada di Malaysia. Kat Faber-Castell. Tu, ada Guinness World Record lagi tu. Okey, kita dah berada dekat dalam Faber. Sini, kita nak tengok lebih dekat lagi. Pensel paling tinggi dan paling besar kat Malaysia. Sini. Oh. Wow. Tinggi kan? So kita tengok dia punya sijil lahir dia. World Tallest Pencil Facts and Figure. So kat sini dia punya tinggi 19.75 meter. Tinggi tu. Berat pensel ni 4,815 kg. Dan yang paling penting lah, paling penting kita tengok kat sini, word use daripada julutong from Malaysia. Kat sini and dia menggunakan 7,000 man hours. Berapa ramai orang tu, berapa jam tu nak buat tu untuk satu pensel sebesar ini. And dia punya yang buat, company yang buat adalah Hot Track. Okay, kita dah tengok yang giant punya pensel kan. So sekarang kita nak tengok 3 pula yang berlainan. Like yang first, kat sini kita ada the world most expensive pencil. Kenapa dia expensive? Sebab kalau kita tengok kat situ, dia ada 3 diamond, white diamond. And dia ada 99 saja worldwide. And then kita ada the oldest pencil. Orang-orang daripada zaman dahulu pada abad 17. And the world's smallest pencil. Dia punya shot dia 17.5 shot. And dia punya thin dia 3mm. And yang paling penting, kalau nak pakai ni, kena pakai tweezer tau. Haris. Inilah sedikit sebanyak info pasal pensel Faber-Castell. Pensel ini berada di AW Faber-Castell Sendirian Berhad di Subang Jaya. Komen, like dan share untuk video seterusnya. Westa, inspirasi kreatif.